Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Aidilfitri adalah hari yang penuh keberkatan dan kegembiraan. Selain daripada merayakan kemenangan selepas sebulan berpuasa, terdapat beberapa amalan sunat yang sangat digalakkan untuk kita amalkan pada hari raya ini. Pertama, makan sedikit sebelum menunaikan solat hari raya Aidilfitri. Ini bukan hanya sebagai sunnah, tetapi juga untuk mengekalkan kekuatan badan dan memastikan kita tidak lapar semasa menunaikan solat. Kedua, bersegera menunaikan solat sunat hari raya di masjid secara berjemaah. Solat berjemaah di pagi raya bukan sahaja untuk kita menambah pahala, tetapi juga untuk kita mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Yang ketiga adalah pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan. Ini adalah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menandakan kebaikan yang berterusan dalam kehidupan kita. Dan akhir sekali, kita perlulah memperbanyakkan bersedekah. Hari raya adalah waktu yang sangat baik untuk kita memperbanyakkan amalan kebajikan, berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Jadi, inilah amalan-amalan sunat hari raya yang bukan sahaja membawa pahala, tetapi juga mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Katamu itu abang